Seterusnya huruf ba dia ada sifat apa? Kan? Qal syiddah dengan qalqalah. Terus matikan dia, terus lantunkan dia. Dib. 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 Okey, dal sama dengan di, vokal I, consonant B. Dib. Dib. Qalqalah. Lantun terus dib. Jangan dib. Jangan tahan macam tu, jangan dib. Salah. Dib. Dib. Okey, jangan apa? Jangan alirkan suara. Dib. Salah. Dib. Dib. Okey, terus lantunkan. Dal sama dengan di, vokal I, consonant U, diu, diu, diu. Waw tu, dia huruf lin. Dia kena lunakkanlah pada waw tu. Diu, diu. Okey, seterusnya dal sama dengan di. Okey, dal sama dengan di, vokal I, consonant S. Okey, sin dia ada sifat apa? 3 sifat tu. Hams, rakhawa dan juga sofir. 3 tu. Dis. Discount. Okey, bukan discount. Okey. Dia kena alirkan suara. Okey, nafas terlepas, suara terlepas berserta dengan sifat aliran. Sifat apa? Sifat tunggal dia sofir. Dis. Okey, dis. Okey, seterusnya dal sama dengan di, vokal I. Sekarang ni vokal panjang. Ya ni dia jadi vokal panjang I sekali satu lagi. Sebab apa? Ya ni huruf apa ni? Pandai, huruf mat. Gapo dia jadi huruf mat? Kenapa dia jadi huruf mat? Sebab sebelum ya berbaris kasrah. Kalau sebelum ya berbaris fathah jadi huruf lin. Pandai. Baca berapa rakaat ni? 2 di, 1 2 3. Pandai. Sekali lagi.